Sebab tu takwa tak ada dah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah. Siapa dia hak mulia sekali di sisi Allah Ta'ala? Atqakum. Siapa di kalangan kamu yang terlebih takwa? Orang takwa tinggi itulah hak lebih sekali. Maka takwa ada belaka ni. Sebab email juga ada belaka. Tapi banyak mana email saat ni tu? Banyak mana takwa tu? Tu mengikut keadaan kita. Bila orang tu yakin dengan Tuhan, orang tu rapat dengan Allah Ta'ala, dia kemari. Akhir sekali dia takut kepada Allah Ta'ala, tak takut dengan lain. Dia mau atas hatu situ, tak ada heran. Mana pak kuaka dia beradu isap rokok situ. Jadi kecincang situ. Dia kata, berani Datuk ni. Ya mana dengan Tuhan kuat. Kita lari bau. Berdikula dah tu cawak kotel lagi kali dengan berdikula. Tak percaya ke berdikula. Kita tak takut ke hatu lagi. Sampai kabur kata takut ke hatu. Orang best subuh tak pergi sejik. Nak pergi kena sejik. Duk moh yo nak pergi dalam sejik kena pergi pak gelak tu. Kena lakuh pak gelak sikit. Pak orang tempat duk ngosek semua kuako jamai dulu. Tak pergi. Jadi tak lakuh pergi kerana dia takut ke hatu. Cuba dia takut Tuhan yang pergi berat. Siapa sejik je. Kerana orang best panggil semaya tu. Hak Tuhan hak tu. Tapi dia tak pergi hak Tuhan. Dia takut ke hatu. Ini dalil nak ayat tu. Dalil nyata nak ayat tu. Sebab tu payah takwa ni payah. Kita hari ni ambo demo ni tak. Lebih kurang takwa. Ada setengah orang tu 20% dia. Takwa ada 20%. Dia tu 30, dia tu 40, dia tu 50, dia tu 80. Macam-macam. Tinggi rendah takwa ni. Maka orang tinggi tu orang molek sisi Allah Ta'ala ni. Maka nak tengok takwa ni tengok mana? Tengok di bunga-bunga dia. Asap-asap dia. Apa asap dia? Tengok di ibadat ni. Ni orang takwa. Orang cari takwa. Engkau Tuhan suruh cari wabtagu ilaihil wasilah. Kerana Tuhan suruh cari takwa ni orang beriman. Bukan kata beriman, orang tak beriman tak nak kecek, orang kafir. Orang Buddha, orang kafir Cina, Korea, orang tak panggil. Orang berimej. Orang berimej Tuhan suruh cari takwa. Sebab tu dalam ayat ni kata kena. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takutlah kamu akan Allah. Takut Tuhan tak ada dah. Ya ada takut Tuhan stay ya sepenuh habis. Kalau orang buat rumah kau masuk cong habis. Pak siku-siku masuk kak habis. Allah tegak gok. Tak kocok. Nak kena tempat pelago masuk kok habis. Masuk lock habis. Tu nak ayat bila takwa. Habis. Semaya dia, puasa dia, ibadat dia, baik dia, sedekah dia, tolong orang apa habis cuklah. Dia takwa suti. Kemocok dalam hidup tak ada dah. Hani takwa ni. Tapi dia tak takwa ke Allah. Bila orang itu tak ada takwa ataupun takwa sikit siap dah. Dia mengata duduk semaya tapi curi lagi. Duduk curi alik-alik lagi semaya. Dia mengata pergi buat haji banyak kali dah. Kalau duduk tay kacau botol itu tak ada lekat-lekat. Baru ni tak ada. Baru ni tak tiap jagung. Habis kalau langsung gerak tu dan dia punya pergi umrah dah. Tengok dia si takwa kurang ayat tu. Haning ayat dia bukan boleh dia buat dah. Di atas orang yang berdapin diri dengan Allah Ta'ala tu tinggi. Maka Nabi dia royaknya orang nak berdapin diri dengan Tuhan ni kena banyak benda-benda sunat bin nawafil dengan benda-benda sunat. Ni orang nak rapat dengan Allah Ta'ala. Sampai kita tengok orang-orang tinggi-tinggi ibadat apa nama gu mana. Siapa tapo. Siapa uzlah diri. Tak duduk dalam masyarakat, dia asingkan diri dia duduk dalam hutan. Duduk kok dangan-dangan, duduk kok gua-gua, duduk munajat dengan Allah Ta'ala buat ibadat. Bawa roti kering, bawa ais sejuk. 2 malam, 3 malam klik sekali tengok. Dia takut ke apa? Kita tak nak kecek, bunyi tegur takut dah. Satu pagi lagu dia tak ada dah.
Macam-macam dalam ibadat dia malam-malam tu. Ada berlaku ular besar lah. Ada hatu tak ada kepala lah. Macam-macam. Tak heran dia tengok. Saya dah yak tu. Dia nak buat ibadat bukan hidup tidur. Hidup berzikir, duk baca Quran, duk baca ayat tu ayat ni, duk kecek dengan Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duk menangis sore-sore dia dalam gua. Tak heran muka lain ke apa ada mari tak ada kira dah. Mati ke hidup serah pada mu ya Allah. Tengok tinggi dia mu. Kita dak lari yak betul lu lari. Gi bukan sore 3 orang lari. Ni nak ayat tak kita. Ni nak ayat amal ni. Habis ni cahaya-cahaya takwa panggil. Tidak takwa ni tak jadi rukun ketebah. Sebab tu takwa ni jadi rukun ketebah. Hari Jumaat tu khatib kena sebut takwa. Dalam ketebah dia kata tak sebut takwa maka tak jadilah Jumaat. Kerana ketebah tak sah. Kena kata ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah kena ada. Ni ayat. Hasirin tu saya katakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Suruh takut ke Tuhan ya. Tuhan tak ada muka lain, suruh takut ke dia ya, takut ke dia ya, takut ke dia. Jangan takut buat orang lain, jangan takut. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu, carilah kamu. So kita cari tu, kita cari. Bisa cari. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kamu kepadanya, kepada takwa. Al-wasilah, jalan-jalan, tangga-tangga. Lagu mana katik boleh cari takwa? Carilah. Orang ni bahasa ni cari takwa. Dengan cara ni. Orang ni dengan cara ni takwa. Tujuan nak takut tu buat lagu mana takut tu suruh cari jalan. Cari jalan. Ni salah satu kita ni. Apa ni? Nak ada tekad, nak ada takwanya kita melalui mengaji. Melalui mengaji dan mengajar. Menadah telinga dengar agama. Nawi ada takwa dalam hati kita. Dalam jiwa kita. Kerana Tuhan suruh cari jalan. Cari jalan setara mana nah? Wajahidu fi sabilih. Wajahidu fi sabilih. Bersungguhlah kamu pada jalannya, jalan takwa. Tidak. Sungguh. Wajahidu mana berjuanglah kamu ke jalan takwa. Ataupun pada jalan takwa. So kita ni berjuang sungguh. Orang dakwah kata kena bermujahadah. Apa mujahadah? Sungguh. Kalau tak sungguh tak ada jalan takwa. Ni nak ayat atas ni. Pas gapo hati cari jalan ikut. Dia ni dengan puasa sunat, dia ni wa amal, dia ni sedekah, dia ni baca Quran, dia ni ngaji tafsir, dia ni ngaji kitab, dia ni dengar orang ceramah. Tak kira nawi ada sifat takwa ke dalam hati kita. Tuhan suruh kita cari takwa. Suruh bertakwa. Orang beriman takwa. Maksudnya orang ni ada iman dah. Suruh pekat, naik pekat sekali lagi with takwa. Tidak. Mana kata membunuh pisik bukan sekadar beriman saja dak. Bukan sekadar beriman dak. Kalau nak tinggi di sisi Allah Ta'ala kena ada takwa. Kena tingkatkan ketakwaan kita. Kita kena cari jalan yang tinggi takwa kita. Karena Tuhan royak, Nabi royak kata apa? Orang hak secomel-comel orang yang tinggi takwa di kalangan kamu. Atqakum. Tu royak.